Okey, seterusnya macam mana admin nak tambah menu ataupun nak rename pasukan kami, takwim. Kita nak tambah laporan, folder laporan. Dalam laporan tu ada sub menu. Okey, kita pergi bahagian urus menu sistem. Okey, cipta folder drop down. Sini dia akan jadi folder. Contohnya saya klik, saya nak namakan sebagai laporan. Jadi dalam laporan ni ada laporan laporan apa? Laporan program, ada laporan kejayaan, ada laporan PLC dan sebagainya. Okey, kita tarik letak ke mana? Okey, bawah pada hebahan. Okey, laporan ni bawah pada hebahan. Okey, kita simpan dulu tetapan ni. Okey, kemudian kita pergi bahagian urus modul dinamik. Klik cipta modul dinamik. Okey, kat sinilah kita buat contohnya laporan program. Laporan program. Okey, yang ni kalau kita nak buang, kita untick ataupun kita delete. Boleh delete ataupun jika ada ni yang kita tak ada kena tambah, boleh tambah kolom baru. Okey, dan laporan ni dia ada bawah, ada fungsi boleh cetak. Okey, dan kita simpan. Okey, tu laporan program. Kita nak cipta lagi laporan kejayaan. Cipta lagi laporan program tadi kepada laporan kejayaan. Okey, sama juga. Kita boleh buang yang kita tak nak. Kita boleh untick, nak cetak, aktif. Dan kita simpan modul. Kita nak cipta lagi laporan PLC. Cipta lagi laporan PLC. Okey, sama juga macam tadi. Kita nak rename. Contohnya kita boleh rename sini. Contohnya panitia dan sebagainya. Kita boleh rename lah. Contohnya saya tak nak peringkat apa semua murid tak ada. Buang yang tak ada. Okey. Kalau kita nak rename, boleh rename. Kemudian nak cetak, aktif dan simpan. Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada 3 laporan. Kita nak buat sub. Dalam ni kita ada laporan folder. Ni tak ada lagi ni. Nanti bila kita dah masukkan laporan, pergi bahagian urus menu. Okey, kita letak dalam folder laporan ni, laporan program, letak dalam folder laporan. Laporan kejayaan, letak dalam laporan. Kemudian PLC, letak dalam laporan. Dan kita boleh simpan. Okey, bila kita dah simpan, kita akan ada bawah hebahan, akan ada folder laporan. Bila kita klik, akan ada laporan program, laporan kejayaan, laporan PLC. Okey, tu untuk macam mana admin nak tambah menu dan sub-sub menu. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Lepas ni barulah guru akan masukkan di bahagian takwim, hebahan, laporan dan sebagainya lah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.